Bunyi siren. Biasa dia bunyi siren ni kita dengar sewaktu perang ataupun kecemasan. Bagus. So, saya nak anda keluarkan anda punya peranti. Tahu peranti? Dari bimbit, scan, kod di hadapan. Satu sahaja perkataan berkaitan dengan soalan di hadapan. Apakah yang anda tahu tentang komunis? Dapat daripada rakan-rakan kamu. So yang pertama sekali ialah penjajah. So selain daripada itu, komunis ialah pengganas. Komunis juga ialah perosak, tak berperi kemanusiaan. Komunis merupakan satu ideologi. Dia ideologi pembedut, jahat, ancaman. Maksudnya dekat sini kita tengok semua adalah perkataan yang negatif. So awak berpandangan bahawa komunis ni adalah orang yang jahat. Okay, kat situ dia tulis jahat sekali. Okay, so maksudnya awak tahu tentang komunis. Okay, baik. Pengganas. Jadi jahat. Dia ideologi atau berdasarkan apa yang kita lakukan tadi. Kita akan belajar topik yang baru pada hari ini. Jadi sebelum itu saya nak anda baca dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baca beramai-ramai. Mengatasi sekurang-kurangnya dua ancaman keganasan komunis di negara kita dengan dapat. Mengelakkan sekurang-kurangnya dua kepentingan menjamin keamanan negara dengan terperinci. Seterusnya baca ramai-ramai kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran saya dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua ancaman keganasan komunis di negara kita dalam bentuk jadual. Mengukaitkan sekurang-kurangnya dua kepentingan menjamin keamanan negara dengan menggunakan template online masa. Okey, dan juga kriteria kejayaan yang akan anda capai pada hari ini. Baiklah, break so hari ini kita akan belajar topik pembelajaran yang baru iaitu bab 6.2 yang bertajuk ancaman komunis di negara kita. Okey, kita telah pelajari tentang komunis. Pelajaran yang lepas. Apa lagi? Pengaruh komunis yang dibawa, contohnya daripada mana? Indonesia. Okey, daripada Indonesia dan China. Okey, bagus. So, komunis ni dia datang daripada Indonesia dan juga daripada China. Berdasarkan gambar di hadapan, apa yang komunis buat? Apa yang komunis buat? Isaac. Apa yang komunis buat, Isaac? Hancurkan apa?
menghancurkan persekitaran. Apa yang komunis buat, Taris? Okey, merosakkan infrastruktur. Okey, bagus. So, berdasarkan gambar ni, kita boleh lihat apa yang komunis buat ialah merosakkan infrastruktur. Contohnya apa yang dilakukan? Dia alihkan kereta api daripada jalan dasar. Okey, bagus. Selain daripada itu, komunis juga melakukan kemusnahan. Dan kalau kita lihat dekat sini ada pelbagai data yang berkaitan dengan rakyat dan juga pasukan keselamatan. Ini saya nak wakil untuk mengenal pasti apakah tindakan yang komunis lakukan berdasarkan gambar di hadapan. Ada yang nak cuba? Baiklah kelas, jadi kita telah mengenal pasti tindakan yang komunis lakukan terhadap negara kita. Yang pertama, komunis telah merosakkan infrastruktur di mana komunis mengalihkan kereta api daripada landasan. Yang kedua, komunis melumpuhkan ekonomi di mana komunis bertindak memusnahkan lombong biji timah dan juga ladang getah. Dan akhir sekali, komunis bertindak mengancam keselamatan rakyat. Jadi, di sini kita dapat lihat komunis telah mencetuskan huru-hara di negara kita. Ada berapa tindakan yang komunis lakukan? Ada 4. So kita ada 4 tindakan yang komunis lakukan. Tindakan yang pertama ialah melumpuhkan ekonomi. Yang kedua, mengancam keselamatan rakyat. Dan keempat, mengancam pasukan keselamatan. So, bermulanya ancaman komunis di negara kita. So, kalau anda lihat paparan di hadapan pada 16 Jun 1948, negara kita, Tanah Melayu pada masa itu telah diisytiharkan darurat. So, siren yang awak dengarkan tadi, yang saya tanya, siren itu biasanya kita dengar pada waktu kecemasan. So, darurat ni adalah salah satu kecemasan pada ketika itu. So, kenapa boleh diisytiharkan darurat? Siapa yang mengisytiharkan darurat? So, kalau kita lihat paparan di hadapan, peristiwa darurat ini diisytiharkan apabila 3 orang pengurus ladang British dibunuh. Pengurus ladang Eropah dibunuh. So, ekoran daripada peristiwa itu, British mengisytiharkan darurat. Katakanlah Melayu kerana 3 orang pengurus ladang ini dibunuh. Itu dia punya peristiwa. Okay. Kemudian, darurat ini diisytiharkan di tempat-tempat tertentu dan akhirnya disebar luas ke seluruh tanah Melayu. Okay, so ini adalah tindakan yang komunis lakukan. Ada 4. Jadi murid-murid, tindakan yang komunis lakukan di negara kita ada 4. Yang pertama, melumpuhkan ekonomi dengan menyasarkan ladang getah dan juga biji timah. Yang kedua, merosakkan infrastruktur dari segi pengangkutan dan perhubungan. Yang ketiga, keganasan awam dengan mengancam nyawa serta harta benda penduduk. Yang terakhir, menyerang ataupun mengancam pasukan keselamatan. Hal ini supaya rakyat hilang kepercayaan terhadap British. Disebabkan itu, komunis mengancam pasukan keselamatan. Terusnya kelas, kakak ini ada apa-apa soalan? Ada?
Okey, so kita akan laksanakan aktiviti secara berkumpulan. So, total yang hadir pada hari ini ialah 3 kan? 3 per 3/4. So, saya nak ada 6 kumpulan. Satu kumpulan lebih kurang 5 orang. So, untuk kumpulan awak tu? Ada kumpulan? 6 kumpulan ni? 2, 3, 4. Dah. Ni dah. Mana kumpulan awak? Kumpulan satu angkat tangan. Kumpulan dapat satu, eh? Okay, so nanti awak tuliskan kumpulan awak, kumpulan 1, 2, 3. Ikut nombor. Awak tulis nombor kumpulan awak dekat situ. Soalan pertama ialah awak perlu letakkan maklumat yang ada di dalam ini berdasarkan rajah ini. Okey. Soalan hebat. Okay, so macam mana nak letakkan maklumat di dalam ini? Okay, so apa yang perlu anda lakukan ialah setiap ahli dalam kumpulan anda perlu dapatkan sebanyak mungkin maklumat dalam buku teks. Okay, dalam buku teks. Tapi saya akan berikan masa. Awak akan bergerak ikut urutan. Okay, so nanti ahli yang pertama akan bergerak ke sudut maklumat untuk ambil maklumat berkaitan dengan tajuk anda sahaja. Okay, sampailah selesai. Okay, dan ialah awak tak boleh bawa kertas tu ke tempat maklumat. Awak boleh ingat, hafal dan tuliskan maklumat yang awak ingat tu dalam kertas tersebut. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okey, boleh lah ya. Okey, so nanti awak, saya cakap masa tamat je 2 orang. Masa tamat 2 orang. Tu ambil maklumat. Okey, sampai selesai. Okey, boleh? Okey. Ya, tajuk awak saya. Semuanya maklumat awak nuras, lepas tu kita akan maklumat dalam kertas. Okey, boleh. So setiap orang saya bagi 1 minit. Okey. So 1 minit rotate, 1 minit rotate. Okey. Dia senang. Cuma 1 kan? 1, 2.
siapa yang terpilih. Kita pada hari ini dengan pemenangan. So kita akan pilih individu yang bertuah untuk membentangkan hasil kumpulan masing-masing. Okey, so saya nak minta tolong Imran tolong sini. Tangan saya. Tangan saya. Okey, so kita lihat siapa yang bertuah. Okey, kumpulan sini. Okey, silakan maklumat yang sini share. Tapi dapat tak berapa banyak air. Okey, tak apa. Macam Pihak komunis mengebom, merosakkan dan mengalihkan kereta api daripada landasan. okey. Seterusnya, pihak komunis mensabotaj telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Seterusnya, pihak komunis menyerang pekerja tempatan yang membaiki jalan raya. Akhir sekali, kenderaan ditembak dan dibakar. Okey. So ada berapa maklumat? Ada 4. Ada 4. Okey, ada 4 maklumat yang telah dikongsikan oleh sini. Okey, sebenarnya kumpulan yang berbeza lah. Okey, silakan Sarah. Okey. Kumpulan ekonomi. Okey, so buat catatan. Kita kumpulan ekonomi. Sejak undang-undang darurat dikuatkuasakan, Lombok Biji Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melumpuhkan ekonomi British. Pada tahun 1948 sehingga 1956, 80 lombong biji dimusnahkan. Okey, dipersilakan Asha. Lombok Biji Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Dari tahun 1948 hingga tahun 1956, komunis telah memusnahkan 80 rumah lombok, ladang, estet, sekolah, rumah kongsi, kedai dan lain. Selain itu, komunis juga mengancam nyawa-nyawa pekerja ladang dan lombok. Okey. Apa yang komunis lakukan? Komunis buat apa untuk melumpuhkan ekonomi? Memusnahkan lombok biji timah dan ladang getah. Okey. Selain daripada itu, apa yang komunis buat untuk melumpuhkan ekonomi? Ya. Merosakkan rumah asal. So itu adalah antara tindakan yang komunis lakukan untuk melumpuhkan ekonomi. Okey, ada berapa maklumat dekat situ? Kita awak punya data. Yang pertama tadi merosakkan infrastruktur, yang kedua melumpuhkan ekonomi. Okey, next. Okey, Kadi. PKM menyerang balai polis kerana mahu mencetuskan huru-hara dan mahu memperlihatkan kerajaan yang mereka tidak cukup kuat untuk membantu atau mengawal rakyat. Ada lagi maklumat tambahan yang Kadi? Melakukan pelbagai jenis kebijakan seperti merosakkan infrastruktur, pelumpuhan ekonomi dan menyiksa rakyat dan lagi pinjaman pada 5 bulan. Komunis mengebom di Perak seramai 46 orang terkorban. Ya. Ada dua saja. Dua saja. Apa maklumat tu? Menyerang badan polis. Lagi? Mengancam keselamatan rakyat. Ini contoh apa yang komunis lakukan. Dia membunuh lagi, mengugut, menculik dan sebagainya kepada rakyat dan juga pasukan keselamatan. Okey, so kita dah dekatkan ke empat raja. Belum? Belum? Okey, ini sekali kan mengancam keselamatan negara.
Okey, dia. Komunis sabotaj mengambang terutama terhadap kemudahan asas. Yang kedua, merosakkan kemudahan telefon dan telegraf. Yang ketiga, komunis menganukan landasan kereta api. Yang keempat, menyerang kejam. Okey, kemudahan asas. Kemudahan awam. Jadi yang kedua, merosakkan kemudahan telefon lagi. Okey, lagi menyerang pekerja awam. Okay, so itu tadi antara maklumat yang dikongsikan oleh kumpulan dia. Okey, so kita dah selesai lekatkan raja untuk aktiviti yang pertama. Baik, jadi bagi untuk aktiviti yang kedua, kita akan lekatkan template kita. Ini adalah soalan untuk template awak. Boleh pergi dekat halaman yang belakang. Okay, halaman belakang. Okay, untuk lekatkan template. Okay, so saya bagi masa setiap kumpulan untuk lekatkan template tersebut.
kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. So ini saya ambil satu, fokus kepada ekonomi. Kemudian terhubung kerana negara memerlukan persekitaran yang selamat untuk mengembangkan ekonomi. So kita dekat mana? Dekat mana? Ini dah ambil ekonomi. So orangnya kita ambil persekitaran yang selamat. Contohnya apa? Perdagangan, perdagangan, perindustri dan pendidikan. So kita bagi apa contoh? Ekonomi negara akan bertumbuh besar setanding dengan negara lain. So saya ambil dekat setanding dengan negara lain. Seterusnya agar keselamatan rakyat terpelihara. So keselamatan rakyat ni boleh berkuangkan kan? Sebagai seterusnya ni keselamatan rakyat. Keselamatan nombor satu. Okey. Untuk mengelak peristiwa ancaman komunis dan juga berlaku. So boleh memakan juga peristiwa ancaman. Ancaman komunis. Sebagai contoh, peristiwa pengebuman Shop Circus kat Perak. So dapat makan dekat peristiwa. Kesannya kedaulatan negara terpelihara. Okey, so berapa markah dia dapat? 4 markah. Ya. So kita markah ialah 4. Okey, terima kasih saya. Negara berada dalam keadaan yang selamat. Jadi apa kepentingannya? Kedaulatan negara akan lebih terjamin. Kesan daripada itu, rakyat akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey. Dalam tumbuhan kita ada kuis sejarah. Okey. So kuis sejarah. Masukkan baca. Tolong saya. Ada baca. Apakah sasaran utama serangan komunis melumpuhkan ekonomi British dan Melayu? Lombong biji timah dan lada getah. Antara berikut yang manakah bukan cara komunis merosakkan infrastruktur negara, membina sistem pengairan di kawasan pedalaman. Okey, bagus. Berdasarkan jadual 6.1, berapakah jumlah keseluruhan orang awam yang terbunuh, cedera dan hilang dari tahun 1948 hingga 1960? 4,668. 4,668. Pada 22 Februari 1950, Balai Polis manakah yang diserang oleh pihak komunis? Balai Polis Bukit Kepong, Muar Johor.
tindakan komunis yang dilakukan antara ialah komunis misalnya dalam menumbuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur negara, mengancam keselamatan rakyat dan mengancam keselamatan. Jadi apa yang perlu kita lakukan bila komunis melakukan tindakan tersebut? Tindakan yang kita lakukan ialah menjaga keamanan rakyat. Rakyat dan juga negara. Supaya rakyat hidup aman. Okey, terima kasih berikan sokongan kepada Pak Arif. Secara kesimpulannya pada hari ini kita telah mempelajari tentang tindakan yang komunis lakukan di negara kita. So ada 4 tindakan atau rancangan yang komunis lakukan. Yang pertama ialah melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, ketiga mengancam pasukan keselamatan dan juga mengancam keselamatan rakyat. So tindakan yang komunis lakukan ini telah membuka keamanan dan keamanan yang ada di negara kita. Jadi oleh itu kita perlu memelihara keamanan dan keselamatan negara daripada ancaman luar. Okey, sekian sahaja